Walaupun penat, walaupun letih, tetap juga kita menanti-nantikan bulan puasa tu. Jadi jom bersama saya selama 2 minit untuk kita terangkan macam mana puasa ini boleh menjadi tidak penat dan tidak letih. Seperti mana yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan mengampunkan dosanya yang telah lalu. Kita berpuasa ni kita mengharapkan sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita mengharapkan sesuatu, perasaan letih, perasaan lesu untuk kita berpuasa akan hilang sebab kita nak mengharapkan suatu balasan. Seperti mana juga kita melakukan suatu pekerjaan. Bila kita melakukan satu pekerjaan, kita mengharapkan sesuatu daripada seseorang tu. Contoh, kita bekerja, kita nakkan gaji apa semua. Seperti mana itulah puasa. Puasa ni kita melakukan ibadah puasa dengan kepercayaan, beriman kepada Allah SWT dan kita mengharapkan daripada Allah SWT memberi balasan kepada kita. Itulah kunci kepada puasa kita. Kita tidak merasakan puasa kita ni letih. Oleh itu, jadikan puasa kita tahun ini satu mujahadah, satu kesungguhan kita untuk menghadapi puasa kita ni dengan lebih baik daripada tahun sebelum-sebelumnya. Untuk menggandakan pahala puasa kita, bolehlah tuan-tuan dan puan-puan menginfakkan sedikit harta puan-puan atau rezeki tuan-puan kepada program Sinar Ramadan kami di Abin Kelantan. Boleh terus klik di link di bio.